Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas peluang yang ada ini. Tahniah saya ucapkan kepada seluruh warga kerja Yayasan Pendidikan Khalifah bersempena dengan penganjuran General Internal Training pada kali ini. Terima kasih juga kepada Dr. Hazwani yang mengajak saya untuk berkongsi sedikit maklum balas berkenaan dengan usrah yang telah berlangsung pada tahun 2025 pada membincangkan buku Pedagogi Ramadan yang saya tulis lebih kurang dalam 2 tahun yang lalu. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Alini dan warga kerja Yayasan Pendidikan Khalifah kerana memilih buku berkenaan untuk dijadikan sebagai bahan perbincangan. Di dalam pasaran buku di tanah air kita, ada banyak buku yang ditulis berkenaan dengan Ramadan. Buku Pedagogi Ramadan walaupun berkaitan dengan Ramadan, keunikan yang cuba diketengahkan di dalam buku tersebut bukanlah pada Ramadannya tetapi pada dimensi pedagogi, iaitu bagaimanakah kita melihat Ramadan yang kita lihat saban tahun sepanjang masa daripada kita kecil hingga sekarang, tetapi dari perspektif ilmu pendidikan. Walaupun kita mempunyai minat yang pelbagai, kita juga mempunyai bidang masing-masing merujuk kepada subjek yang masing-masing ajar di sekolah, dan secara umumnya kita mencintai dan minat kepada ilmu agama, tetapi ilmu yang harus menjadi ilmu teras dalam profesionalisme kita sebagai warga pendidik adalah ilmu berkaitan dengan pedagogi. Dan ilmu pedagogi ini adalah ilmu yang perlu hidup di dalam diri kita untuk apa sahaja perkara yang berlaku, kita tidak lupa untuk kembali kepada ilmu berkenaan untuk membuat penilaian berkenaan dengan satu-satu perkara dari perspektif pendidikan. Misalnya, apabila kita meneliti hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang strategi ibu-ibu memperkenalkan ibadah puasa, iaitu apabila mereka membawa anak-anak mereka ke masjid, mereka membawa bersama dengan anak-anak itu barang permainan. Apa yang perlu menangkap perhatian kita pada menunjukkan yang kita benar-benar dapat menjiwai ilmu teras kita dalam kerjaya sebagai pendidik ini ialah apabila kita melihat ibu-ibu ini pada abad yang ke-8 Masihi. Kita tak tahu apa yang berlaku di bahagian-bahagian lain dekat dunia, tetapi yang pastinya di semenanjung tanah Arab, di Mekah, di Madinah itu, ibu-ibu ini cukup advance apabila mereka memperkenalkan ibadah bukan melalui indoktrinasi, dan mereka menyediakan barang permainan. Barang permainan itu pula bukan merupakan barang permainan yang plug and play, hanya ada satu cara bermain, tetapi barang permainan itu boleh dikembangkan berdasarkan imajinasi, seperti mana budak-budak bermain dengan Play-Doh. Kalau dalam zaman dulu-dulu kita kata plasticine. Maka sebagai warga pendidik, apa yang saya amat hargai apabila dimensi ini mendapat perhatian guru-guru untuk menunjukkan bagaimana kayanya perkembangan Islam di peringkat awal di zaman Nabi SAW sendiri lagi. Islam itu berkembang bukan hanya bersandarkan kepada kebenaran mesej yang dibawa, tetapi juga melalui strategi yang unik. Saya menanti lebih banyak ulasan yang datang daripada guru-guru untuk menunjukkan bagaimana mereka membaca hadis yang sama yang dibaca oleh asatizah lain, yang dibaca oleh masyarakat kita, tetapi mereka membacanya dari perspektif pendidikan. Ini yang akan menunjukkan bagaimana ilmu pendidikan, terutamanya ilmu-ilmu yang telah diperolehi melalui program PGDE di Unirazak itu telah membumi dan menzahirkan kesannya dalam pemikiran dan juga amalan seharian kita sebagai warga pendidik. Di situ saya rasa ada banyak lagi ruang yang boleh diteroka, dan ini yang perlu banyak kita lihat terbit daripada hasil kerja, perbualan, perbincangan kita. Selamat berbengkel, selamat berprogram. Mudah-mudahan
dan pada masa-masa tertentu ada rezeki dapatlah bersama, kalau boleh sebagai peserta, tidak sebagai pembentang, kerana dah tak larat dah nak mendengar pembentangan saya. Jangan lupa pendidikan inklusif, universal design for learning dan perkara-perkara yang kita bincangkan ketika kepulangan saya ke Tanah Air baru-baru ini dapat terus diterokai dan diusahakan. Ingatlah bahawa jika tidak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Bergeraklah sedikit demi sedikit untuk membuka ruang-ruang pembelajaran dan menghapuskan penghalang-penghalang pembelajaran yang berlaku antara kita dan anak-anak murid yang belajar dengan kita semua, yang Allah SWT hantar mereka sebagai amanah kepada kita. Selamat maju jaya, siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.